Ya, kau nak ada anak, aku baca WhatsApp kau nak ada anak, kau tanya Datuk boleh pregnant lagi tak? Dengar dulu tak, ini awak tanya dengan dia. Lepas tu Datuk ketawa je, tak bagi jawapan. Mari saya nak cakap. Disebabkan saya masa tu muda lagi tahu, saya telah menyimpan saya punya benih untuk disenyawakan di dalam hospital. Tapi tak jadi kahwin. Saya minum pamogam lah sekali. Betul. Betul tak? Betul. Tak, Macam mana saya nak maafkan? Saya punya perok benih tu dah berapa tahun? Mahal. 1 bulan tu berapa saya kena tanggung benih saya yang ada dalam hospital tu? Ya, saya tahu. Demi Allah. Tak. Ada. Bulan-bulan saya bayar berapa ratus ya, tapi PT tu bernilai lebih daripada tu. So saya menyimpan. Macam mana saya tidak marah? Macam mana saya tidak maafkan? Benih itu Tak, Datuk saya tidak. masa tu saya tak menepus lagi. Okey, saya okey, disebabkan saya nak cakap, saya tak main-main kan. Saya sampai dia tak balas mesej, saya pergi depan rumah saya tunggu sampai 4 jam. Aku ingat kau pergi hospital tengok benda. Saya pergi, saya takkan nak terjah masuk sampai ke dalam. Tak. Saya cakap saya Iqbal. Tahu tak? Dia simpan benih. Tak, Aril, dia macam ni. Aku bukan nak menangkan Vida. Aku pun tak ada suka sangat Vida ni. macam menangkan. Tak, itu no. benar kisah benar. Ini kisah benar.